Encik Muhammad Hafiz Amir. Lawan Alfred pada perlawanan akhir ini, seorang lagi petinju dari Sarawak, iaitu Peter yang anak manja dari Sarawak ini, antara peserta pilihan juga, terutamanya ketika dia menewaskan petinju MSA yang merupakan pelapis kebangsaan, dan juga gelanggang kini Encik Muhammad Hafiz Amir dari Sarawak yang berada di sudut pelindung. Megat Muhammad Irfan dari Perak. Ini ketika ini adalah flyweight yang sedang berlangsung ketika ini. Double punch yang dilakukan oleh Peter Yanggun. Sementara bagi Alfred Tahiro cukup menarik. Kita memulakan dipamerkan oleh kedua petinju. Round 1. Lihat antara aksi Peter Yanggun. Dayah persekutuan yang berjaya dilakukannya, cuba dibalas tentang Perak. Pusingan yang kedua selepas 3 perlawanan. Lepas pusingan pertama memastikan lebih seimbang di antara kedua-duanya. Pastinya kedua-dua peninju ingin mencari mata. Jadi kita nantikan keputusannya. Adakah Peter Yanggun ataupun Alfred? Walaupun dengan gaya yang lebih rileks, tetapi beliau berjaya mendapatkan tumbukan di saat-saat akhir pusingan pertama. Tahiro dengan pisang pekitan mata memberikan kemenangan kepada petinju muda dari Sabah ini. Maka tamatlah aksi bagi flyweight dengan berat 51 kita nantikan keputusan pengadil juri yang anak manja dan kemenangan berpihak petinju dari Sabah Alfred Tahiro. Megat Irfan memenangi perlawanan ini. Nampak jelas sebenarnya. Sepanjang 3 pusingan lebih banyak clean shot dari Megat Irfan. 4-1 daripada juri. Kemenangan ke atas Megat Irfan dari Perak. Tahniah kepada Megat Irfan.